Untuk nak bersaham ni, kita kena ada satu sistem. Sistem yang kita setkan sendiri. Macam SOP lah. Masih lagi tak kenal saya Coach Saif. Saya berpengalaman bersaham selama 12 tahun di Bursa Malaysia. Sampailah saya jadi salah seorang speaker di Bursa Malaysia. Ramai orang ada teknik, ada ilmu. Tapi kita tak ada satu SOP ataupun step by step yang betul-betul kukuh. Sebab tu bila kita buat keputusan, sentiasa berubah, sentiasa haywire. Senang cerita, kelang kabut lah. SOP ni bukan nak buatkan kita untuk nak untung cepat. Tapi dia akan jadikan kita lebih berdisiplin dalam membuat keputusan. Bila kita berdisiplin, kita tahu masa bila sepatutnya kita masuk, masa bila yang sepatutnya kita keluar, masa bila yang sepatutnya kita take profit dan masa bila yang sepatutnya kita minimalkan kerugian. Inilah yang student saya memang wajib ada satu SOP sendiri yang mana memang saya dah bagikan cadangan, mereka akan praktikkan. Namun begitu, setiap orang SOP berbeza. Jadi tuan-tuan kena cari cara tuan punya SOP. Kalau nak saya ringkaskan, satu SOP khas sebagai contoh, komen SOP. Nanti saya akan bantu di video yang seterusnya.